Jana, saya baru je siap order barang dekat Tita Shop. Sekarang ni bila cashback saya nak masuk, tak masuk-masuk pun. Jangan tanya, korang order ni bila? Dia jawab baru je beberapa minit lepas belinya. Korang kena faham, baru je order barangnya. Seller pun tak sempat lagi nak print waybill korang tu. Dia pun tak packing pun lagi. So dekat sini korang kena faham, beri dia masa sikit. Biasanya barang-barang yang baru je kita order, within 1 hour order tu akan berjaya di-track oleh sistem. So kita tunggu je lah keluar amount dekat bahagian depan ni, dekat warna merah yang besar ni. So amount akan keluar kat situ bila order dah berjaya track. Sekiranya order anda dah lepas sejam tak berjaya track, tak keluar-keluar, pesanan telah dijumpai macam dalam gambar kat bawah ni. So maksudnya mungkin anda copy link tu dengan cara yang salah. Mungkin cara shopping anda tu salah. So anda kena tengok balik, kena review balik betul tak cara anda shopping tadi. Kenapa kena ada tempoh masa ni? Sebab barang kita belum sampai lagi kat tangan kita. Pertama, kalau barang sampai, kalau kita refund balik barang tu. So boleh jadi cashback tu kita tak layak lah dapat. Nombor 2, kalau barang tu sampai dan kita pula terima barang tu sebab barang tu sampai dekat keadaan elok. So bermaksud kita terima barulah kita layak dapat cashback tu. So proses-proses ni kita kena faham bila kita order barang dan untuk layak dapat cashback. Macam tu lah proses dia. Korang faham tak ni?